Rakyat hari ini keliru. Bukan kerana rakyat tidak faham politik, tetapi kerana ahli politik sendiri bercanggah dalam tindakan dan prinsip. Di Perlis, kita melihat penggolakan dalaman PAS yang serius. Ia bukan soal kecil, tetapi soal kuasa, jawatan dan kepercayaan sesama sendiri. Bila parti bercakap soal Islam dan integriti, tetapi gagal menyelesaikan konflik dalaman secara matang, saya takut rakyat mula hilang keyakinan. Dalam masa yang sama, UMNO kembali membawa slogan penyatuan ummah. Soalan rakyat mudah, penyatuan ummah untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk menyelamatkan parti? Penyatuan ummah bukan alat politik bermusim. Ia bukan slogan bila terdesak. Dan bukan jambatan untuk kembali berkuasa tanpa muhasabah. Jika benar mahu penyatuan, mesti jujur mengaku kesilapan. Mesti utamakan rakyat. Bukan rundingan senyap di bilik elit politik. Rakyat hari ini bukan lagi penonton. Rakyat menilai perbuatan, bukan slogan. Dan rakyat berhak bertanya, siapa benar-benar berjuang dan siapa hanya mahu bertahan?